Kita pergi ke rumah Abang Bob ni untuk kita minta dia tolong pasang apa-apalah barang. Jadi aku punya tayar belakang ni, kau boleh tengok dekat sini, dia 37. Nanti aku akan buat satu video, kau akan stay tune je lah. Satu video tu kita sembang pasal tayar je, kita tak sembang pasal benda lain. Drawer yang pertama kau tengok. Ya Allah Bob, ini apa benda ni? Banyak sangat ni. Tak pakai tu satu lah. Tengok screwdriver dia banyak juga. Wah, pelbagai jenis plier ada ni. Yang besar pun ada tu berapa ni? Ini apa pula? Oh, ada lagi. Benda ni pun nak beli dua, nak buat apa? Dekat belakang ni ada welding set katanya. Mana? Wah, clearing kita buat kat box ni. Itu dah Zamzjatra gang. Welcome back to my guys. Apa malap gelap ya, nampak? Barulah function sikit. Lemak, kesian pula kat kita tu. Nampak dah punya lubang-lubang. Ya ilah ya Allah, lampu pun tak ada, jalan pun berlopak-lopak. Apa nak jadi jalan ni? Nampak? Terpaling function spotlight daripada X80. Yalah, korang pun tahulah kan, aku pakai spotlight daripada X80. Yang ini adalah feature ice. Memang padu kan. Kalau tutup, kita tutup. Kalau buka, kita buka betul-betul. Sekali macam ni buka, nampak? Sebab dah pakai switch daripada GSX ni, kita tolakkan saja, dia akan buka lampu tinggi sekali dengan dia punya spotlight. Sebab past light dia pun aku dah connectkan sekali, and tak ada masalah lah. Senang lah kita nak bagi flash macam ni kat orang. Nampak? Aku ke kiri sikit sebab nanti kan kereta tu sakit mata lah kan. So buat apa malam-malam ni kan? Aku pun tak tahu kenapa malam ni tak ada apa-apa pun. Cumanya aku sendiri tak pernah pergi ke Bob Garage yang berada di Kajang. Apa benda pula Bob Garage ni? Bob Garage ni adalah Bob lah, Abang Bob kita. Bob I'm Too Sweet. Geng markas. Kalau malam-malam macam ni, dia hari-hari biasa macam ni kan, biasanya kita datang rumah dia untuk pasang-pasang barang lah, selain daripada markas. So markas kan Jumaat malam Sabtu je. Jadi kita pergi ke rumah Abang Bob ni untuk kita minta dia tolong pasang apa-apalah barang. Aku tak adalah nak pasang barang sebenarnya, disebabkan jalan ni licin. Aku nak test aku punya tayar Timson sekali. Dan barang Abang Mal yang akan pasang, barang skuter dia kot, let's make macam display macam tu je lah. Aku rasa dia nak pasang dah, sebab dia datang dalam pukul 8.30 tadi, lepas isyak tadi. So sekali lagi kita akan ke Bob Garage yang berada di Kajang. Aku tak ada nak pasang apa-apa, cuma macam aku cakap tadi lah, aku nak test dia punya tayar di mana. Korang pun tahulah aku pakai Timson TS880 depan dengan belakang kan. Jadi hari tu aku balik daripada Ipoh kan, dia rasa macam okey sangat okey je time hujan. Tapi sekarang ni aku nak test lagi. Tadi hujan, aku ingatkan nak pakai baju hujan lah kan, sajalah nak redah dalam hujan sikit. Sebab kenapa aku tak keluarkan video lagi, disebabkan oleh aku belum test betul-betul lagi. Maksudnya time hujan betul-betul kan, adakah kita akan rasa geli ke tidak ke? Sebab aku tak boleh nak menjawab soalan yang datang daripada WhatsApp. Geli tak? Lalu line merah, line merah pula, line putih kan. Aku cakap tak. Tapi tak betul-betul test lah. Tapi hari tu aku lalu dekat emergency lane pun akan ada line putih kan, naik turun dia tak ada lari pun. Alhamdulillah lah. Tak tahulah time hujan ni, time hujan je lah ni tak rasa kan. So nak tengok dia punya angin pula. Hari tu kan di ACE 39. Jadi aku punya tayar belakang ni, kau boleh tengok dekat sini, dia 37. Dia dah kurang 2. Dan depan dia dah kurang sampai 4 PSI. Daripada 39 pergi ke 35 je. Gitu lah. So adakah legit pakai nitrogen punya gas ni? Masya Allah. Korang pergi mana ni? Dah pukul 9.30 jam lagi, tak balik-balik ke kerja korang ni? Aku dulu duduk balakong sana kan, dekat area Bandar Tunku On. Macam ni lah hari-hari. Kalau aku balik lewat sikit kerja kan, macam ni lah. Tapi aku tak kerja pun dekat KL. Tapi lebih kurang lah. And berbalik pada tayar kita ni tadi, aku rasa okey tayar ni. Aku rasa ringan lah motor aku. Ringan. Tak tahulah sebab dia punya angin tu terlalu keras ke, tapi aku bawa tak adalah rasa keras pun, tak adalah rasa nak tergolek time pasir pun. Okey je sebenarnya.
Lagipun tayar ni kan dua purpose. Bunga dia kan gitu-gitu. Tak sampai nampak kosong lah kan. Jadi aku rasa setakat pasir tu tak ada hal sangat lah. Dan seperti korang maklum juga, dia 20% je off-road. Korang boleh tengok lah kan, dia punya tayar tu bukan jagung bang. Kalau jagung mungkin lah boleh 30% off-road. At least dia adalah sedikit dual purpose. 20% pun dah jadi dah lah. So kalau korang tanya, sekarang ni baru saja masuk dalam 1000 km. Aku tak boleh nak bagi feedback. Nanti aku akan buat satu video, korang akan stay tune je lah. Satu video tu kita sembang pasal tayar je, kita tak sembang pasal benda lain. Jadi tayar ni okey saja untuk setakat 1000 km yang aku dah pakai ni. Hujan okey, panas okey, ada sikit-sikit pasir pun okey. Dan juga masih nak hujan lagi ni pula. Gitu. Siapa yang tanya itu line putih okey ke tak? Oh, line putih pun okey juga. Cumanya aku rasa angin ni terlalu keras. Mungkin nak kena adjust kepada 32, 34 macam tu lah. Depan 32, belakang dalam 34 macam tu. Sebab selalu bawa load kan. Gitu je lah. Nampak beza? Kau bagi sini jangan terus masuk beza So next video ataupun nantilah aku buat video pasal tayar saja. Kita sembang daripada A sampai Z lebih mudah. A few moments later. Gelap potnya. Assalamualaikum. Mana Bob? Mana Mal? Ini bukan tukar dis. Itu macam lainnya tu. Sampai kita akhirnya di Bob Garage. Pot baik lah ni Pot makan-makan, pot nak tidur pun boleh bawah ni. Mari kita nak tengok buat apa ni bang. Bang buat apa ni bang? Tengok bang. Uish, ini Bang Syawan. Olin belakang. Ui, berembo belakang. Depan. Ui, depan pun berembo. Makan modal. Ini baru S-Max, belum XDV lagi. Kalau XDV lagi lah kiri kanan berembo, belakang lagi berembo. Olin. Tapi tu lah tak nampak lah. Golap. Ada lampu tu je dengan Kalimantan. Tengok motor kereta Bob ni. Mantap lah Bob. Ni muscle car ke Bob? Datsun muscle. Baik tu. Boleh start ke Bob? Lepas tu dibiarkan begini saja. Patutlah diorang suka pasang kat Bob Garage ni. Macam-macam ada. Ini motor ni jalan lagi kan? Ni Vistrom kan? Takkanlah tak jalan. Tu, apa lagi dia korek bloknya tu? Apa korek lagi tu? Dah. Kita nak menyembang dulu. Nanti sambung. Disebabkan gelap aku pakai night mode. Sekarang ni night mode. Tapi white balance tukar kepada blue shit lah. Tengok dia punya ni apa nama? Tool lah. Apa nama benda ni Pak? Tool trolley. Tool trolley. Boleh lah. Tengok belah kanan dia dulu. Masya Allah. Yang ini ada T. Ada bahagian T. Lepas tu bahagian belah sini pula ada bahagian mangkuk-mangkuk. Yang mangkuk-mangkuk ni untuk kita letak kita punya skru dan sebagainya lah kan. Atau yang pertamanya, drawer yang pertama kau tengok. Ya Allah Bob. Ini apa benda ni? Banyak sangat ni. Berbagai jenis spana. Spana open ada. Spana close ada. Semua ada. Berbagai jenis. Yang kecil ada, yang kontot semua ada lah. Masya Allah Bob. Drawer yang kedua. Masya Allah pun banyak. Apa banyak sangat ni? Pakai ke semua ni? Kalau tak pakai pinjam boleh? Banyak siut. Ni yang ketiga. Oh nampak. Masya Allah. Allen key punya lah banyak. Tak pakai tu satu lah. Tengok screwdriver dia banyak juga. Banyak juga guys. Yang keempat. Pelbagai jenis plier ada ni. Grip plier. Monkey plier semua ada. Ya Allah, banyak sangat benda yang sama pun ada 2-3 Bob. Yang ni apa? Pembuka minyak hitam. Next. Kelima. Ui, segala jenis mak datuk punya bolt semua ada kat sini. Yang besar pun ada tu. Tu berapa tu? Keenam. Ui, ni segala bapak ratchet pun ada. Cacing pun ada. Jangan bising lah. Oh, kecil. Ratchet kecil. Kepada ratchet besar pun ada. Tutup. Yang ketujuh. Ya Allah. Kabel tie sebapak. Kabel tie pun ada. Syok gila. Ini memang tak risau lah. Macam bengkel dah. Ada lagi? Oh tak ada dah. Ini kalau dapat kat rumah aku ni. Kat rumah bawah ni kan. Oi ada lagi. Dia mau tunjuk lagi guys. Yang ni apa pula? Oi ada lagi. Benda ni pun nak beli dua, nak buat apa? Barang dalam tu penuh kat ke? Oh ada kunci. Ini buat sendiri? Kompresor pun ada guys. Betul-betul bengkel lah ni.
Ini wiring lah. Wiring. Ini more kepada wiring. Drawer yang kedua. Itu apa? Track buat track Ini semua multimeter dan sebagainya. Yang keempat, Semua special tu. special tool. Gauge. Gate. Macam-macam gauge ada. Minyak singa pun ada. Ini more kepada nak korek blok. Ni air tools. Air tools. Lagi last, ni gun. Gun pun bukan satu. Ya Allah, apa yang membajirnya ni. Lepas tu ni dalam ni ada. Special tu semua belakang tu. Special tu ada dalam tu. Oyo. Dapat best. Juga kan. Penuh juga. Ni tak nak jual ke? Tak. Itu tak ada dia satu. Ada lagi guys. Woi, penuh dah semua. Ini satu-satu ke kumpul? Ni pun ada juga. Bag ni. Bag ni untuk apa? Tak parang. Oh, ini grinder semua ada. Ini pun ada lagi. Alamak. Apa lagi ada? Makanan ada? Makanan ada? Makan. Makan tak ada? Ni dalam ni ada apa, Pak? Masya Allah, macam-macam ada. Ni untuk wiringnya, ada black tape dan sebagainya. Heaven, dalam ni ada apa? Betul-betul punggah tu. Dapat warren punggah tu. Ada juga bukannya kosong. Aku ingat kosong, spray semua ada dalam ni. Nantilah tengok kalau Bob dah pandai buat bath clearing, kita buat kat Bob ni. Coming soon. Mantap lah. Barang banyak guys. Pening lah kalau tengok. Tapi belum habis lagi guys. Dekat belakang ni ada welding set katanya. Mana? Oh, ada tu welding set. So Bob garage ni macam-macam ada. Lepas ni bolehlah buat apa nama tu? Bath clearance ke apa-apa ke. Kalau patah-patah ke suruh Bob welding. Mantap, macam-macam ada guys. Jom settle lah kita. Melepak-lepak. Tak ada benda pun melepak Dah. Mari pulang dah pukul 1:30. Beginilah rumah Bob. Gelap. Sebab ada spotlight. So macam ni lah kehidupan seharian. Tak ada benda nak buat, kita cari benda untuk dibuat. Tapi tadi tak ada benda pun nak buat. Aku akan buat satu video lagi untuk kita test. Untuk aku cakap pasal tayar saja. Ni tadi kan aku pergi review sana sini. So dia macam tak fair lah. Sana nak cakap, sini nak cakap. Sana nak pergi, sini nak pergi. Nanti kita next kita akan buat pasal tayar saja. Kita akan cerita pasal bunga dia, pasal dia punya pressure angin. Dia punya apa yang aku tahulah. So sebenarnya aku tak tahu sangat pun pasal tayar ni. So sama-samalah kita belajar insya-Allah next video. Itu sajalah untuk video kali ini. So kita jumpa next video insya-Allah. Aku Syazwan Rahizat. Like dan subscribe dah betul? Cun gang. Dah ngantuk lah. 1:30 dah ni. Right, bye bye.